Video ni buat saya teringat bila jauh masing-masing berani. Perjumpaan Trump dan Mamdani 2 hari lepas. Bila jumpa depan-depan, ada seorang wartawan ni cuba jadi batu api. Dia tanya Mamdani depan Trump, adakah kamu rasa Presiden Trump ni seorang fasis? Fasis ni maksudnya anti-demokrasi. Trump selamba je backup. Tak apa, kau jawab ya yes. Senang sikit nak jawab. Pertemuan kedua-dua ni dimohon oleh Mamdani. Sebab dia kena akui bahawa New York memang perlukan dana daripada federal setiap tahun. Tanpa kerjasama, banyak projek boleh mati. Trump jawab permohonan dia di media sosial, tapi masih panggil Mamdani sebagai Communist Mayor of New York City. Cuma Trump masih setuju nak jumpa. Majalah Time sebut bahawa Trump sebenarnya terpesona, ataupun bahasa yang dia orang guna charm dengan personality Mamdani. Sebelum jumpa, dia tak kenal pun Mamdani. Padahal sebelum bergambar sama-sama di Oval Office, Trump siap serang dia kau-kau. Ketika Mamdani nak bertanding, Trump siap panggil dia 100% Communist Lunatic. Ni memang cara Trump, dia suka frame musuh dia sebagai ancaman ideologi, bukan ancaman polisi. Tapi lepas mereka duduk depan-depan, semua berubah. Antara ucapan pertama Mamdani selepas menang pilihan raya, turn the volume up. Dia cambar Trump selepas kena serang berminggu-minggu. Tapi bila jumpa, Trump tiba-tiba puji dia pula. Saya akan membantu Mamdani. Siap tambah lagi, he's actually a smart guy. Wartawan time tu jadi tak puas hati. Dia orang provoke lagi. So sebenarnya Mamdani ni komunis ke tak? Trump jawab, tak. Itu semua cakap ketika kempen dia. Dia okey lah sebenarnya. Trump juga pernah ugut untuk potong dana persekutuan kepada New York jika Mamdani menang pilihan raya. Selepas jumpa, dia cakap, kita akan kerja bersama-sama. Tapi kita kena tengok juga, bukan semua pertumbaan dengan Trump ni okey. Contohnya masa Trump jumpa Zelensky di Oval Office Februari lepas. Perjumpaan itu sepatutnya jadi momen diplomatik yang kemas. Tapi tukar jadi clash depan kamera. Trump hentam Zelensky kerana disrespectful kepada Amerika Syarikat. Dia kata Zelensky tak cukup berterima kasih. Kemudian dia tuduh Ukraine bermain dengan risiko konflik dunia ketiga. Tak habis dekat situ, wartawan pula campur hentam. Kenapa tak pakai baju yang lagi smart bila ada acara rasmi? Baju pun Zelensky kena tegur. Sampai suasana ketika perjumpaan dengan Trump tu jadi awkward. Apa-apa ramai yang anggap bahawa persetujuan pertemuan ni mungkin sekejap lah. Sebab Mamdani adalah seorang demokrat sosialis. Dia pro-buruh, pro-public housing. Trump pula jenis populis kanan yang agresif, anti-imigran, anti-globalisasi dan lagi mesra kepada golongan kaya daripada rakyat mahan.